Kalau korang datang Melaka tak tahu nak makan dekat mana, okey, tengok video ni sampai habis. Aku nak suggest korang tempat makan menarik dalam daerah Jasin. Pertama sekali adalah Pizza Pendeka. Yang pizza ni terletak dekat daerah Merlimau. Selain daripada pilihan topping yang banyak, kalau korang tengok cheese dia pun tebal sangat, banyak kan. Yang paling special adalah kalau korang nak makan, dia akan bersilat dulu sebelum dia potongkan pizza ni untuk kita dekat depan mata. Tengoklah akak ni bersilat kemain siap dengan pisau ha. Walaupun kedai dia nampak simple, tapi presentation dia memang wow. Kalau korang nak makan pizza, patut cuba datang makan dekat Pizza Pendeka yang terletak dekat Merlimau. Tempat makan kedua adalah Norita Asam Pedas, terletak juga dekat Merlimau. Kalau datang Melaka tak makan asam pedas tak sah kan. Dekat sini banyak jenis ikan yang korang boleh pilih sendiri untuk masak asam pedas. Lagi special, makan dekat tepi laut memanglah syahdu. Kalau korang yang hantu durian tu, jangan lupa makan durian dan cendol durian Musang King dekat Eco Du Beam Cafe di Bemban, Melaka. Sebenarnya kat sini bukan ada durian Musang King dia, ada macam-macam lagi jenis durian yang korang boleh makan dekat sini. Kedai dia pun luas dan selesa. Ini durian special diorang, namanya durian Dream Lover. Cuma wujud dekat kedai ni sahaja. Yang abang ni tengah minum adalah cendol Musang King. Jadi korang dapat makan durian dan juga cendol yang fresh-fresh dekat sini. Dekat Melaka ni pun ada restoran dekat sebelah Tasik, nama dia Cafe Markisa yang terletak dekat Jasin. Dekat sini ada banyak masakan kampung, ada juga kambing bakar dan juga pizza kayu api. Makanan western pun diorang ada sediakan. Yang bagus dia dekat sini adalah suasana makan dekat tepi Tasik Cincin. Sangat menenangkan dan korang boleh nampak Tasik sekali. Jangan lupa singgah kalau datang Melaka. Kalau korang tak tahu nak pergi mana cuti-cuti ni, mana lagi? Melaka le.